Assalamualaikum. Macam biasa, aku mancing lagi. Tapi kali ni aku mancing dekat Pulau Botak. Ni first time lah aku ikut sipu-sipu mancing, diajar. So adalah hasil sikit. Layanlah video ni. Ini seafood yang pertama, PZ. Waktu ni jam dalam pukul 7 lebih, baru nak cerah. Kau tengok berapa ramai angler yang tunggu turn untuk tekong ambil untuk hantar pergi ke pulau masing-masing. Punyalah ramai. Okey, sebelum aku naik boat, aku letak dulu nombor telefon kontak boatman ataupun tekong. Nama dia Abang Lan. Kau boleh call, kau boleh tanya sendiri macam mana nak pergi dekat pulau kawasan sini. Sini ada 4 pulau. Yang pertama Pulau Besar, Pulau Jemur, Pulau Tekukur dan last sekali Pulau Anak Angsa ataupun Pulau Botak. Dekat Pulau Botak ni, sesiapa yang minat main casting, memang sinilah tempat dia. Sebab apa? Kawasan sini banyak ikan pemangsa. Kawasan ni semua berbatu. Ini yang ditunggu-tunggu. Tekong pun dah sampai. Alhamdulillah, tak sangka trip Botak dan juga trip Pulau Besar, trip yang pertama, aku terus naik. Kau bayangkan, kau tengok lebih 50 angler. Berapa trip nak kena buat untuk sampai ke pulau masing-masing. Boat pula memang Abang Lan seorang je. Untuk setiap trip dalam 14 orang, lebih kurang macam tu lah. Duduklah rapat-rapat, mampat boat tu. Perjalanan daripada JT nak ke Pulau Besar, Pulau Jemur dan juga Pulau Botak dekat je, tak sampai 10 minit pun. Sebelum hantar orang dekat Pulau Botak, singgah dulu dekat Pulau Besar. Sebab Pulau Botak dengan Pulau Besar betul-betul bertentangan. Jadi letak dulu orang dekat Pulau Besar, kemudian barulah pergi ke Pulau Botak. Aku pun sampai dekat Pulau Botak. Masa aku sampai ni, aku tengok ada 2 otai yang baru nak balik. Mungkin dia bermalam daripada malam tadi. Masing-masing pas-pas barang untuk naik ke Pulau Botak. Just nak ingatkan, make sure air, makanan bawa secukupnya. Kalau tak nanti leceh nak call tekong nak hantar bagai. Makan. Aku bila sampai je, benda pertama aku buat, aku makan dulu. Aku breakfast dulu. Itu pun aku breakfast roti je. Tak sempat lah nak cari nasi lemak pagi tadi. Sebelum mancing, memang nak kena pasang fly sheet dulu. Sebab apa? Dah lah angin kuat. Lepas tu panas terik dekat sini. Aku pun terus set up perut aku. Waktu ni aku nampak ikan todak gorgon banyak gila main dekat permukaan air. Bayangkan 3-4 kali dah lucut ikan todak tu. Itu yang aku excited. Selagi aku tak naikkan ikan todak tu, aku memang tak puas hati. Aku akan cuba sampai dapat. Berpuluh-puluh kali aku casting, akhirnya dia ambil juga. Alhamdulillah. Todak. Popper dengan bulu. Todak lagi. Walaupun todak, daripada aku kumpau, nasib baik dapat juga ikan. Gigi dia tajam, babe. Todak on popper. Dekat Pulau Botak ni memang dia menjunam, mendaki, menjunam. Memang sakit lutut Pulau Anak Angsa, tapi orang panggil Pulau Botak sebab dia tak ada pokok langsung. Semua tengah kerja keras, Mat, nak penuh kantong masing-masing. Okey, ni aku belanja view 360 kawasan Pulau Botak ni.
Manalah tahu esok kot-kot kalau kau nak datang. So kau boleh agak lah kawasan Pulau Botak ni besar ke kecil. So kawasan dia macam mana kau tengoklah sendiri. Masa ni dah nak dekat pukul 7 petang. Jadi aku rasa cukuplah sampai setakat ni video aku trip ke Pulau Botak. Jadi sekarang kami pun tengah kemas-kemas untuk siap sementara nak tunggu tekong ambil kita orang. Habislah kita second round lah. Semua belum sah. Inilah ikan yang aku bawa balik hari ni. 4 ekor tamuk, 2 ekor todak dan seekor malung. Jadilah. Terima kasih yang mana tengok video aku daripada mula sampai habis. Nanti aku akan post lagi video untuk tempat-tempat spot-spot yang lebih baik, yang lebih menarik. Jangan lupa follow aku. Assalamualaikum. Every heartbeat calls your name, but nothing will ever be the same. I'm lost in